Ni kita nak royak amalan, nak tetap ke email kita sampai mati. Ni nak jaga ni. Kadang-kadang kita email cabut nak tak khabar. Kita ni email kita cabut nak tak sedar je. Kadang-kadang sebab bagi nak cabut email tu, kecek pay kita, perbuatan kita, etika kita tak khabar. Tapi benda tu kita kena jaga. Kalau kita hari ni ulama royak sininya, kita jawab ya. Yalah, pada menyatakan perkara yang jadi tetap ke email kita. Ni ingat molek tino jatuh tino pada iman, jatuh pada iman. Perkara yang tetap ke email kita ni, 6 perkara jiwi. Ingat molek bayar. Nek perkara ni. Kalau kita buat nek perkara ni, insya-Allah tetap ke email kita. Kalau kita tak boleh buat nek perkara ni, nak jaga email kita tu bergonjel lah. Bergonjel ni. Ni kita ngaji ni kita nak buat amal saudah dah. Pertama, sebab bagi nak tetap ke email kita, mendirikan semaya dengan bersungguh-sungguh. Yang ni mendiri, yang ni kerja semaya dengan sungguh-sungguh. Ni semaya dah kena bersungguh pun dah. Yang mau tebak no apa bersungguh. Yang ni semaya bersungguh ni buat kena rukun dan syarat je. Itu semaya sungguh. Kalau semaya tak kena rukun dan syarat, bukan semaya sungguh. Semaya main-main. Semaya orang menapik baik tu dah. Orang menapik ni waktu yang semayanya, wa idza qamu ila shalah, dan apabila berdiri mereka itu kan menapik kepada semaya, qamu kusala, diri mereka itu hal keadaan itu malah. Wak malah wak baca cepat-cepat buru-buru. Semaya kita takut tu tak jadi. Nak semaya orang jaga iman ni, semaya bersungguh-sungguh. We kena rukun dan syarat. Habis tu kena belajar. Rukun syarat semaya itu kena tahu situ. Yang kedua, benda yang tetap email kita ni banyak buat kita ni. Allah, takut dah. Takut buat kita ni. Ayat yang kedua ni. Gapo yang kedua lah? Jangan berkata-kata pada waktu ber dan komat. Ni banyak buat kita ni. Jangan kita berkata-kata, jangan kita kecek waktu ber dan komat. Pak kita ni sakit kepala kita ni. Ni sakit kepala je ni. Sakit kepala kita ni lah. Jangan goyak lah kita ni. Nak kita tetap email. Jangan kita kecek, jangan berkata-kata masuk ber dan komat. Orang ber dan komat tu jangan kecek. Buat kita senang sedap nak kopi lempung. Padahal kita tak email ke mana kita. Ni goyak kata kita ni salah banyak ni kalau tak ngaji ni. Buat tamada benda ni. Padahal benda ni berat ni. Berat ni. Kecek orang ber dan komat. Biar orang ber yang sedap kecek tak masuk buku malah. Saya nak tinggal nak berhenti celah tu kat saya. Morat pergi milih kamera nanti. Dia pilih nayuk, pilih betul lebar tu. Tu nak berhenti susah. Masuk orang ber sejik. Kita nak kecek kamera nak berhenti jadi putus mualak lah nak. Bahawa orang ber ni kalau ber pasal lanjut selamat ke? Allah rengek. Sudah kriak kita. Jalih kena sobat pasal dia dah. Yang duk kecek. Bukan kita sunat royak pula ji. Sunat royak bawa orang ber. Hei orang duk ber tu. Kita mengerti. Yang tiga, sebab bagi nak tetap iman tu dah takut daripada hilang iman. Apa takut? Jangan lalai daripadanya, daripada hilang iman. Kita nak fikir sama hak iman ni, kita nak fikir. Jangan lalai, mana jangan galik dah hak iman ni. Jagalah iman kita. Ingat iman kita masing-masing dah. Kita jangan ingat situlah. Takut iman buku iman ni dah. Buku iman ni buku besar ni, buku besar ni. Apa? Jangan minum arak. Dan jika sedikit sekalipun, jangan kita minum benda apa arak walaupun sikit tak boleh arak ni. Sebab bagi tangan iman. Kalau kita jaga sini, insya-Allah kita tak apa. Tetaplah iman kita ni dah. Arak ni dosa besar arak ni. Sebab Tuhan sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saya pula sudah. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamru arak, wal maisir judi. Maklum belaka tu. Arak dan judi ni ngapain dosa besar belaka. Wal ansabu wal azlam. Azlam ni dia panggil nujung alih kaji. Azlang ni pak kita ada buat ke apa? Orang Cina ada, orang Cina. Dia ambil lidi Lidi saya, dia boleh buluh dia kocok. Dia buat akal lidi tu. Baik jahat. Dia nak pergi buat gapo-gapo, nak pergi nego, nak pergi buka ikan, nak pergi gapo je kocok prop jatuh buk dia buka tengok. Baik ini boleh pergi. Dosa buatlah tu amalan jahiliyah. Dosa juga tu. Dosa juga tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Lepas tu wal ansab wal ajsam rijsun. Juga panggil benda tu benda cemar.
najis tu dosa. Min amali syaitan, daripada amalan syaitan tu, fajtanibuhu, maka hendak jauhlah oleh makan dia kena jauh. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dapat buntung kalau menjauh daripada judi, jauh daripada arak, jauh daripada pos, semua 5 perkara sana itu dapat buntung. Judi ni, arak ni jangan dah, arak ni. Allahu akbar. Arak ni ada orang tapi orang tobat tobat tak apalah, belana dak. Orang tobat. Ya arak ni dosa besar. Dulu tak apa masa sobat dulu. Masa sobat dulu ya arak ni sebenarnya dah. Masa dulu-dulu pun haram dah. Dah. Mari kita Taurat masa-masa mana-mana hari mari Nabi kita ni ya turun ayat ni tu mari di Madinah dah. Mari di Madinah dah. Abdul Rahman bin Aufin asbab turun ayat tu, ayat tani dia. Ya dulu boleh makan je. Nabi pun tak ada tegah gapo arak dulu ni buat jeruk-jeruk itulah yang makan. Puting kihnya nak boleh turun ayat ni Abdul Rahman bin Aufin maklum dah. Abdul Rahman ni orang kaya. Kaya menegap satu sedekah besar lah Abdul Rahman ni. Tiap-tiap malam Jumaat dia buat jamu semua. Dia panggil orang mari makan moh yalah jamu besar saya orang kaya. Orang kaya Abdul Rahman pun dia kaya tak kupi Mau kita kaya kupi. Kaya tak ada dah kita ni. Ya kau kaya ya kau jamu. Jak panggil orang mari. Bawa molek masuk waktu ngorang. Kau duk makan tu ji. Kau duk makan nasi duk calong duk makan tu. Ada minum arak ada gitu-gitu duk makan lah. Masuk waktu ngorek. Bawa masuk waktu ngorek semaya lah. Bawa sobat ramai-ramai tu maya. Maya tu yang ngorek dia baca surah kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun. Segala orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah bagi kamu sembah kafir. Tapi boyo kaya molek. A'budu ma ta'budun. Itu lagu tu. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Aku sembah bagimu sembah. Siap masuk kau lah. Dia kaya ya pening ya pening. Asal ayatnya la a'budu tak mau ku sembah, aku tak aku tak sembah. Ma a'budu bagi kamu sembah tak aku tak sembah. Asal ayat kau tu. Tapi banyak mabuk pening makan arak tu. A'budu ma ta'budu. Aku sembah bagi kamu sembah. Siap jadi sembah tak kau lah. Jadi gagal itu. Tak kaya lek belakang ni tegah. Tegah lek belakang tegah itu. Jadi bawa tu ayat turun. Ayat turun tak ada hari putus lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mudah habis semaya. Wa antum walhal kamu mabuk. Mu mabuk jangan semaya. Di situ tak ada hari putus lagi. Tak ada tunggu ayat tadi ayat meledak lagi. Lepas tu lepas ada semaya juga. Bonus semaya tak akhir buat ni. Hanya Nabi hingga berkat Nabi tak boleh makan sebab Allah Taala lagi jangan hapi la taqrabus shalah, jangan akan hapi semaya wa antum sukara wal hamu mabuk punya semaya. Tak ada semaya tak ada apa. Lepas tu duduk lama-lama duk pakai tu. Lepas tu jatuh jadah gitu buat peripun ni pun ada. Makan calon pahisa. Bawa calon pahisa ni mabuk nanti ni. Tidur tak jaga subuh. Jadi lajak waktu. Tu jadi borak dah. Itulah ayat turun sini. Jadi habis. Jadi lajak waktu subuh. Lajak tu ayat dalam kitab tu habis tak habis wallahu alam tapi tak ada jemaah buat itulah. Itulah ayat tu haram lah dah. Siapa cloning, siapa seksa, siapa membawa pada tangga email naudzubillah. Agak jangan sama sekali lah. Jangan sama. Kita jabat saleh pun tak boleh dah. Jabat saleh dengan makan arak tu. Man sallama ala syaribil khamri, siapa-siapa gui saleh di atas orang makan arak. Saleh assalamualaikum. Apa dia mau orang kelong molek arak kita pergi assalamualaikum. Au musafahahu atau kita jabat saleh dengan dia. Ahbatallahu amalahu, nasihat Tuhan utuh amalan dia 40 sanatan 40 tahun naudzubillah. Tuhan utuh amalan kita ni 40 tahun. Bagi kita buat amal apa hari baru baci tu Tuhan. Tak nak jenuh. Anak jenuh baca itu habis itulah kita jangan hafid mula lah benda ni pada mata siap dah apa aku rasa kau dulu masa muda dulu masa cerah kalau sikit-sikit taubat pada Allah Taala Tuhan masih buka pintu taubat tapi jauh kita tahu dan janganlah sama sekali lepas dah kita taubat Tuhan terima taubat lagi lah ni innallaha tawwabur rahim sebenarnya Allah Taala amat terima taubat lagi pula amat kasih saja pada hamba dia coba kita masalah dengan Tuhan taubat dosa sungguh insya-Allah Tuhan pun dosa tu kau dah minum arak ada orang bunuh orang pun Tuhan pun lagi dosa orang berzina 20 tahun Allah Taala pun dosa lagi kita pada minum arak tu mudah-mudahan lah kalau lepas dah lah aku nak apa ni jangan kelima jangan menyakiti akan sama orang Islam istimewa jiran
Jangan kita buat nyanyo. Nyakit ti ni buat nyanyo sama orang Islam tu jangan. Lebih-lebih lagi tu jiran. Jiran ni orang tepi rumah kita tu janganlah. Jangan buat kita buat nyanyo lah jiran kampung kita dosa besar. Ya, sebab bagi tangan iman juga. Nah, kita kena wa asbihu ikhwana, kita kena pagi-pagi, kita kelak pagi tu kena ikhwana bersedara-sedara. Tapi bersedara dah. Dia pagi kita jadi sedara, jangan jadi seterulah orang jiran rumah ni. Dia tak lagi dia tepi orang Melayu. Orang Melayu kita orang mana-mana orang tepi rumah dia nak kelahi dulu. Jadi pasal tu rumah kita ni. Padahal Nabi suruh jadi jiran kalau kita buat penyakit ti. Nah, kita ni tak tetap iman kita. Tu samalah betul. Lah penyakit ni buat nyanyo jiran kampung tak leh. Jiran kampung jiran ni orang kita dah. Kalau kita tak kecek buat 3 hari Nabi murid dah. Ni jiran kampung kita kena buat baik jiran kampung ni. Yang keenam, asbab bagi kita tetap iman ni membaca qul huwallah. Kita baca surah Ikhlas tadi ni. Kemudian daripada tiap-tiap semaya fardu 11 kali. InsyaAllah ditetapkan imannya. Lepas main fardu. Itulah malah nak amal apa ni? Malah ni. Malah. Mungkin tak tahu. Tapi Allah berat tu pula malah. Malah bagi kita ni malah. Tetap apa itu dia? Baca hajar baca qul huwallah. Surah qul huwallah ni besar ni. Besar surah qul huwallah ni. Siapa-siapa baca qul huwallah 30 kali supaya dengan kotak Quran 1 buah dah. 10 kali qul huwallah 10 juzuk Quran. 20 qul huwallah 20 juzuk. 30 kali qul huwallah 30 juz Quran. Pandai kelebihan dia lah. Tapi padu di antara satu haraf pada satu haraf ni lebih Quran lah. Tapi nak ayat kelebihan qul huwallah ni besar. Kalau kita nak ayat tadi lah. Orang ni lekat hutan yang dia berdoa kita lagi bayar dia lagi. Nak ayat kata benda ni besar kelebihan. Tapi kita ni bila tamada kan. Bila tamada apa kita ni dah. Tapi jaga ni kagak tu dah. Ni jaga ni benda hak tetap ke iman dah. Benda hak tetap ke iman kita ni kagak tu. Kalau kita boleh jaga, insya-Allah kita tetap iman ni kau mahal kita royak dah lah. Iman ni kau mahal. Kalau kita buat main-main dengan dia, nyanyo akhirat esok kita ni. Akhirat esok ni kita akan tesak tak ada lah ni. Ada demu tesanya akhirat esok. Akhirat esok kita akan tesak.